Alright guys, aku nak manage expectation korang tentang harga TLSS Tactician punya boots. Yang ni ialah good, yang ni ialah light. So, banyak orang expect kasut ni to be 100, 200, 300 ringgit. Ramai gila orang tanya harga dekat aku lah. Come on guys. Fully kangaroo leather yang lembut. Ada anti-wear punya coating. Ada kat dalam ni ada T-flash foam kat dalam ni, and then kat depan ni, kat dalam ni ada T-carvo punya insert. Untuk yang good ni pula ada T-tempo punya padding dekat sini. Tapak dia pre-bags. Dia punya lining pun buat daripada Teijin punya material and cushioning kat sini. 100, 200, 300 tak dapat teknologi ni, walaupun made in China, tetapi this is a very high quality punya made in China. Bukan semua made in China tu entah apa-apa ataupun low pack ke, tak berkualiti ke apa. It is a very high quality punya boots. Aku dah pakai and really sedap gila pakai ni And aku jual yang ni RM700, yang ni RM750, which maybe to some people macam, oh mahalnya kan. Baik beli Mizuno, baik beli Adidas, baik beli apa-apalah, baik beli apalah kan. So tak apa, terpulang dekat korang. Tapi just nak manage expectation korang. 100, 200, 300 memang tak dapat quality macam ni. Okay, even kalau kau beli Ortus yang ada kangaroo leather, that's it lah, that's pretty much it lah, kangaroo leather lah kan. But this one is full of technology, okay. If you compare dengan Mizuno, using Mizuno, selain daripada full kangaroo leather, dia sedap. And that's pretty much it. Dia the lowest tag yang ada pada kasut lah. Tapi memang sedap. But this one, bukan sahaja full kangaroo leather yang sedap. Banyak gila teknologi yang dia campak masuk dekat dalam ni untuk korang enjoy. Okay, and aku dah pakai. Aku really enjoy and aku really impressed dengan teknologi yang dia berikan. So, yeah. 700 untuk TLSS Tactician Good, 750 untuk TLSS Tactician Light Year of the Snake Edition. Nampak tu. Nampak tu belakang tu. Ada pula kat situ kan. Kalau tak biasanya macam ni. So, if korang berminat, boleh order dengan aku.